Kadang-kadang, kehilangan itu mengajar kita bahawa kesedihan boleh jadi teman seumur hidup, tapi juga guru yang paling tegas. Assalamualaikum semua. Namaku Alia. Kisah ini bukan tentang gadis manja yang hidupnya selalu senang. Kisah ini tentang kehilangan, rasa bersalah dan keberanian untuk mencintai lagi walaupun hati pernah remuk. Aku kehilangan ibu dan ayah dalam satu kemalangan jalan raya ketika aku baru berusia 12 tahun. Sebelah pagi mereka pergi bekerja. Sebelah malam berita itu sampai. Aku masih ingat wajah mereka yang tersenyum ketika meninggalkan aku di rumah. Dan malam itu, rumah kami sunyi tanpa mereka. Aku dan adik lelaki aku dijaga nenek. Nenek seorang wanita tegas, keras, kadang-kadang dingin. Dia tak pandai peluk atau kata lembut, tapi aku tahu dia juga terluka. Kehidupan kami berubah sepenuhnya. Dari seorang kanak-kanak yang ceria, aku belajar menelan air mata sendiri, menahan rindu yang tak pernah hilang. Setiap kali aku menangis, nenek cuma pandang dengan mata tajam dan kata, "Alia, hidup tak berhenti sebab orang lain pergi." Tahun-tahun berlalu, aku belajar mengawal kesedihan sendiri. Aku sekolah, masuk universiti dan cuba hidup seperti orang lain. Tapi malam-malam sunyi itu tetap mengganggu. Traumaku sentiasa muncul. Kadang-kadang dalam mimpi, kadang-kadang bila aku memandu atau melihat jalan yang sunyi. Cinta pertama muncul sewaktu aku di universiti. Namanya Danish. Dia lelaki yang lembut, sabar dan memahami aku tanpa banyak kata. Aku sukakan dia, tapi setiap kali hati mula terbuka, rasa takut muncul. Takut kehilangan, takut dikecewakan, takut disakiti lagi. Masalahnya, nenek tak pernah senang dengan Danish. Bagi nenek, aku terlalu rapuh untuk cinta. Nenek takut aku terluka lagi. Alia, jangan kau fikir cinta itu boleh ganti keluarga yang hilang. Kau tak perlukan lelaki itu, kata nenek suatu hari. Suaranya tajam tapi ada sayu di hujungnya. Aku cuba terangkan, tapi nenek tetap keras. Setiap kali Danish datang menjemput aku, nenek akan menegah. Kadang-kadang aku rasa tersepit. Antara cinta dan tanggungjawab pada nenek, aku sering menangis diam-diam. Satu hari, trauma lama muncul dengan lebih teruk. Aku hampir kemalangan sendiri ketika memandu. Hati aku berdegup laju, tangan menggigil dan aku teringat wajah ibu dan ayah di malam terakhir mereka. Aku menangis di dalam kereta, rasa bersalah kerana hidup, kerana masih ingin bahagia sedangkan mereka tiada. Danish muncul di sisi aku, memegang tangan aku erat. "Alia, kau tak bersalah. Kau layak bahagia," katanya. Tapi aku tak mampu percaya. Takut luka lama kembali terbuka. Hari-hari berlalu, aku mula belajar menerima. Aku bercakap dengan nenek secara perlahan, menunjukkan bahawa Danish bukan untuk menggantikan sesiapa, tapi untuk menemani aku. Lama-lama, nenek mula lembut. Air matanya jatuh tanpa suara dan dia mengakui dia juga ingin aku bahagia, cuma caranya terlalu tegas. Perlahan-lahan, trauma aku mula surut. Aku belajar memaafkan diri sendiri kerana masih mahu hidup. Belajar memeluk kenangan tanpa membiarkan ia membelenggu masa depan. Danish sentiasa ada, tak pernah menghakimi, sentiasa menunggu
tanpa memaksa. Hari ini, aku masih teringat ibu dan ayah, tapi bukan untuk menangis lagi. Aku tersenyum bila mengenang mereka kerana mereka mengajar aku tentang cinta, kehilangan dan kekuatan. Aku kini berdiri dengan penuh yakin di sisi Danish, dengan nenek tersenyum di belakang, menerima bahawa hidup ini memang penuh luka tapi juga penuh harapan. Aku belajar satu perkara yang paling penting. Kehilangan boleh menghancurkan, tapi keberanian untuk mencintai semula adalah hadiah terbesar yang aku boleh beri pada diri sendiri.